Target saya untuk 2025 saya nak buat 220 di mana-mana kejohanan. Okay, nama saya Muhammad Aiman Syazwan bin Abdullah. Saya punya acara ialah lompat tinggi. Personal best saya ialah 210 yang saya lakukan dekat kejohanan ASEAN University Game di Indonesia. Persiapan saya untuk kejohanan terdekat ialah agak rapi, cuma saya kekangan masa untuk training je. Matlamat peribadi saya untuk kejohanan kali ini ialah saya ingin mencapai target minimum untuk SEA Games. Cabaran untuk menghadapi kejohanan yang terdekat ialah kekangan masa, kerana saya pun ada komitmen saya yang saya perlu buat, and then tak cukup latihan, itu yang buatkan saya rasa susah sikit lah. Saya nak kekalkan motivasi dan fokus ialah dengan sokongan daripada coach dan kawan-kawan yang bagi semangat dan bagi diorang challenge lah untuk setiap kali kejohanan. Okay, harapan saya untuk next game saya boleh buat yang terbaik, tidak injured dan boleh capai matlamat yang akan datang lah.